Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kembali dalam channel Malay Table. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang terus mengikuti channel Malay Table. Untuk sesi kali ini sahabat semua, terus saja kepada shilling yang berada di hadapan kamera. Shilling yang saya akan tampilkan kali ini adalah shilling RM1 bunga raya. Shilling ni secara asasnya saya akan perkenalkanlah untuk sahabat-sahabat. Ini adalah sesi jualan sahabat ya. Okey, untuk tahun-tahun keluaran untuk senarai duit shilling RM1 bunga raya ini telah dikeluarkan mulai tahun 89 sehinggalah tahun 1996 sahabat semua. Jadi setiap tahun tu dia ada dia punya keluaran dia. Untuk tahun 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 dan sehinggalah yang terakhir tahun 1996. Dan shilling ini telah dihentikan pengeluarannya ataupun telah dinyaktifkan dalam pasaran pada tahun 2005, tak silap saya sahabat. Shilling ni untuk saya buat jualan lah sahabat pada kali ini. Okey, sejarah shilling ni saya bagikan sedikit lah nanti sahabat ya. Untuk shilling ni secara asas juga saya bagi tahu nilai muka RM1. Okey, diameter 24.5 mm, berat sekitar 9.3 gram, ketebalan 2.6 mm, komposisi dia adalah copper 84%, zinc 12% dan nikel 4%. Dan sisinya adalah dia punya sisi middle edge lah. Okey, dikilangkan di kilang Shah Alam. Okey sahabat semua. Jadi untuk tampilan kali ini adalah untuk tahun 1991. Sejarah seberingkas penghentian shilling ni, banyak rumor yang mengatakan bermacam-macam sebab lah. Tetapi antara pengalaman saya waktu saya berniaga dahulu, pernah terjadi ada satu kedai ni telah menawarkan kepada saya, masa tu saya berniaga, saya ada kedai, telah menawarkan pertukaran shilling ni sebanyak 1000 keping ataupun nilai muka, maknanya untuk 1000 keping adalah RM1000 dan kita perlu bayar kepada pembekal RM700 pada waktu itu sekitar tahun 2003 2004 lah masa tu. Sekitaran itulah. Jadi shilling ini dipasarkan. Saya lebih suka mengatakan bahawa shilling ini dihentikan pengeluarannya pada tahun 2005 kerana pemalsuannya telah berleluasa. Itu yang saya agaklah sahabat semua. Tapi tak ada secara jelas juga ataupun artikel yang menyatakan pemalsuan yang menyebabkan shilling ini dikeluarkan daripada pasaran semasa. Tetapi sepengalaman saya, pernah ditawarkan oleh seseorang untuk menukar 1000 keping shilling ini dengan nilaian bayaran RM700 bermakna. Dan saya juga difahamkan oleh ada pembelinya waktu itu menyatakan bahawa bila kita terima shilling ni pada shilling palsu lah. Mana shilling palsu ni bila diterima, dia sangat-sangat berkilat, sangat-sangat cantik. Jadi untuk memudarkan warnanya, mereka akan letakkan 1000 keping shilling ini di dalam baldi dan diletakkan air dan dicampur dengan klorok dan direndam sekitar 1 ke 2 hari untuk memudarkan warna. Dan selepas itu ia boleh digunakan pakai untuk membuat duit cucur lah ataupun duit pertukaran harian ataupun pertukaran dalam jual beli. Bermakna setiap peniaga akan mengambil keuntungan RM300. Satu benda yang sangat-sangat sangat-sangat mendukacitakan lah. Satu orang kata jenayah bagi saya. Tetapi itu berlaku pada tahun 2003 lah. Dah lama dah, lebih kata orang 20 tahun dah lah kan, 22 tahun dah berlalu dan shilling pun telah dinyaktifkan. Jadi saya rasa berkemungkinan atas sebab itulah mungkin Bank Negara atau pihak polis telah mengesan pemalsuan ini dan mereka mengambil tindakan awal dengan menyaktifkan shilling RM1 ini. Okey, itu saja sahabat, secara ringkas pengalaman saya dengan wang shilling RM1 emas ni lah, RM1 bunga raya. Okey, untuk tahun 1991 yang seperti berada di hadapan kamera sekarang ni sahabat,
saya ingin buat jualan lah. Nilaian jualan yang saya nak lepaskan adalah RM RM5 saja sahabat, RM5 satu keping. Kos pos adalah RM8, bermakna RM RM13 siap pos. Itu untuk satu keping. Selepas ini saya akan keluarkan lagi video untuk jualan untuk shilling bunga raya juga untuk tahun 89, 90, 93, 92, 94, 95 dan 96. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin memiliki setiap tahun tersebut, sahabat boleh tengok dahulu apa yang saya letakkan dalam video, dan sahabat boleh kumpulkan secara pukal untuk membeli daripada saya. Dengan penjimatan kos pos lah, bermakna kalau beli 3 keping, kos pos tetap satu kali saja. Jadi lebih jimat, lebih baik lah untuk sahabat-sahabat semua. Jadi next video jangan lupa untuk tengok video saya lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share lah sahabat. Itu juga satu pesanan ringkas lah. Okay. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin memiliki shilling-shilling jualan ataupun apa-apa duit kategori yang saya buat jualan, bolehlah merujuk di description dan ada email di situ, dan sahabat boleh menghubungi saya melalui email, dan kita boleh bertukar-tukar nombor telefon, dan kita akan membuat urusan jual beli dengan lebih lancar lah sahabat semua. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Saya pun tak boleh nak cerita banyak, hanya secara ringkas dan secara cepat saja. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. Shilling RM1 bunga raya ataupun lebih dikenali sebagai shilling emas tahun 1991 dengan lambang dolar 1 ataupun ringgit 1, dengan bahagian belakangnya adalah corak songket dan sebilah keris. Okey, sekian dulu sahabat. Semoga bermanfaat dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.